kenal pasti 3 golongan yang beli emas. Sebenarnya orang yang beli emas ni ada 3 jenis. Yang pertama, pelabur emas. Yang kedua, penyimpan emas. Dan yang ketiga, peniaga emas. Bagi pelabur emas ataupun kita panggil gold investor, biasanya strategi ni dipanggil trading. Secara ringkasnya, mereka akan menggunakan strategi buy low sell high secara kerap, iaitu beli pada harga rendah, simpan sementara waktu dan jual bila harga capai harga yang lebih tinggi. Tidak seperti penyimpan emas, jumlah penambahan gram emas bukanlah keutamaan, kerana bagi pelabur emas, naik ataupun turun harga emas adalah faktor utama. Penyimpan emas adalah mereka yang konsisten menabung tanpa melihat harga emas itu sendiri. Jika bajet belian emas tuan-puan di bawah 100 gram, tuan-puan adalah merupakan penyimpan emas. Dan penyimpan emas ni hanya perlu buat satu perkara saja, iaitu konsisten menabung. Sebab harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tapi kalau kita tengok sepanjang 20 tahun lepas, sejarah harga emas menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jadi bila anda nak menyimpan secara konsisten, sama ada harga emas naik ataupun turun dalam jangka pandang, anda akan dapat 2 kelebihan. Pertama, kuantiti gram emas bertambah setiap tahun, dan yang kedua, anda dapat puratakan harga emas anda. Jadi kalau belum ada simpanan emas, nak mulakan simpanan emas, boleh klik dan isi beg biru kat bawah ni ataupun DM saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan perjalanan sebagai penyimpan emas.